Video kali ni adalah kita nak bagi tahu perbezaan dan juga apa function dia. Okey. Okey, hai guys, hari ni kita di Fancy Charger Sembilan Shalam. Kita orang kata santai-santai. Hari ni kita nak orang kata bagi tahu review berkenaan dengan produk kita lah. Okey, so di sebelah kanan saya ni UPX MX25 dan di sebelah kiri saya ni sekarang ni UPX MX30. Okey, so apa beza dia? Okey, kalau kata kita tengok tu 25 tu bermaksud 2.5 inci punya sizing dia. Okey, so dekat sebelah kiri saya ni MX30 adalah 3 inci. So kalau kita rapatkan nampak perbezaan dia 0.5 lah. Okey, dia punya inci. So apa kelebihan sekiranya kita pakai okey UPX MX ni? Okey, so first kali adalah cahaya dia lebih fokus lah. Okey, so bila lebih fokus, orang kata jalan tu kita bawa tu lebih jelas. Sebab apa? Berbanding dengan LED ni orang kata dia memancar, silau di bahagian depan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia ada cut off line. Cut off line ni bermaksud orang kata dia ada line kat situ, jadi dia tak mengganggu di bahagian depan. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, orang kata dia ada low beam dan juga high beam dalam pada masa yang sama. Jadi kita kat situ dah jimat duit, tak perlu tambah untuk kata satu tu untuk high beam. Okey, so yang ni dua-dua ada. Itu yang ketiga. Yang keempat pula adalah orang kata dia lebih orang kata jelas dan juga sekata dia punya lampu tu, projektor ni. Kiri kanan dia orang kata lebih stable. Okey, dan yang last sekali orang kata dia nampak lebih premium lah. So korang boleh nampak design dia pun nampak cantik. Dia ada kipas lagi kat sini. Nampak? Dia ada kipas lagi kat sini. Jadi video kali ni adalah kita nak bagi tahu perbezaan dan juga apa function dia. Okey, so macam mana dia punya pukulan rizak dia tu, lampu dia macam mana. Sekarang waktu pagi kan, petang tak boleh. Jadi kita akan tunjuk the next video macam mana dia punya pukulan, dia punya orang kata bila di tengah malam. Okey, so korang yang tak tahu nak pasang dekat mana projektor ataupun aksesori apa saja, boleh hadir di Fancy Charger Sembilan Shalam. Kita akan bagi harga special. Tetapi korang jangan lupa follow, like, share untuk konten yang seterusnya. Okey, ngam, see you, ciao.